Okey, kita sagam BLM ni. Dia ada masalah, tak boleh hidup. Kita tengok. Dia ada bunyi. Dia ada bunyi starter tu, dia bunyi ketek. Bermakna dia punya solenoid switch tu okey lagi lah. Jadi kita buka tengok lah. Okey, kadang-kadang ramai orang tak tahu ya. Bila keadaan macam tu, starter tak boleh berfungsi, dia orang tukar bateri. Salah tu. Bateri dia kuat lagi ya. Kita tengok kuasa bateri ni. Tengok kuasa dia. Kuasa dia tu 12 lagi tu. Maknanya dia boleh lagi tu. Bateri dalam keadaan baik lah. Dia ada simpan power. Jadi kita buka starter ya. Skru 14 ni saya dah buka. Kita buka inilah. Kemudian ada lagi satu dekat bawah dia ni. Okey ya. Ini dia punya skru tu. 14 kita letak sini lah. Atas satu tu. Di sebelah atas. So sekarang dah buka ni, kita nak keluarkan. Okey. Ni papan ni kita buka lah. Ni dua skru ni 13 dan nombor 8 ni. Ni satu 8 mm. Ni satu. So papan ni ataupun dia punya penyokong vacuum manifold tu kita kena buka lah. Ini 13 ni. Okey, saya buka nombor 8. Tidak, dia tak boleh keluar ya. Dia macam ni macam sangkut kat sini. Sangkut kat sini, dia tak boleh gerak dah. Kena masuk bawah kereta lah. Okey. Ya. Itu dah. Buang dia punya proses tu. Allah, tak nampak cahaya. Okey. Kita buka, ada satu skru dekat solenoid. Nampak cahaya tu. Ada skru. Nombor 12. Skru wire daripada bateri dan wire daripada kunci ya. Kita akan cabut wire ni. Okey, kita tekan
tekan dia punya tu boleh cabut. Wire ni saya dah cabut, wire daripada bateri tadi. Ada nut 12mm ni, kita tekan, kita cabut. Dia kena dua tangan. Okay, ni ni kita dah cabut dah. Dia tekan dekat sini lah. Tekan kat sini. Sebab yang sekarang dia boleh keluar lah tu. Dia kita keluar dekat ikut. Yang mana boleh keluar. Saya tunjuk. Ni dia. Ni tadi kita kena buka dekat sana. Panjang lagi kalau ni. Naik. Okey, kita uji solonet ya. Dia kat sini, ini dah masuk. Kita tekan. Kalau dia ada kontak mana okey lah. Okey, ada bunyi. Okey, solonet ni dalam keadaan baik lah. Karbon pun kita tengok macam okey, tinggi, panjang lagi. Cek sini lah. Okey, sini menyambung. Ini menyambung. Dua. Ini. Okey.
Carbon dia okey, panjang lagi. Cuma ada satu carbon tu karat je lah. Kita dah bersihkan. So sekarang kita uji balik lah. Kita uji. Ini masuk power. Ini earth. Ni kita bagi power. Ini wire kunci lah. Kita on kunci lah ni ya. Kuat ya. Okey, dia rasa tak panas. Kita pasang balik lah. Sebab kita tengok ini baru lagi kan. Kita servis lah tadi kan. Servis dia punya amateur apa semua. Saya check wire semua okey. Kita boleh pasang balik lah. Kita nak pasang balik. Saya nak masuk dia punya wire ni. Kita cuba lah. Okey, alhamdulillah dia dah okey dah mau. Okey. Okey dia masuk ya. 14 lebih. Mana alternator okey. Okey itu saja dapat saya kongsikan. Bye bye. Terima kasih.